Acik lidah sul dari Rompen. Set apa? Ni Serbia Production 1. Span yang boleh lompat. Yang tengok boleh lompat tu, twing. Ini kalau untuk material kain Turki ni acik, dia ada dua jenis tau. Contoh ini kan 18,000 lebih. Contoh acik nak body besar, ni body besar tau, bukan body kecil. Dia body dia kuat sikit. Bawah 10,000 pun Bojan boleh buatkan. Cuma Bojan akan terangkan lah, dia punya materialnya apa, detailing barangnya apa. So kalau yang paling tinggi setakat ni dekat 50,000 pun ada. Tapi kita tak akan pakai kayu yang sama, material yang sama, finishing yang sama, material yang sama. Dia beza. Sebab tu kita specialist custom untuk acik-acik. Kalau minat kain Turki macam ni tapi nak body yang kecil sikit, ini body je besar tapi saiz dekat rumah dia tak makan ruang. Sebab ramai orang yang tak besar rumahnya tapi keluarga dia badannya besar-besar. So suka ambil set yang ini lah. Tak makan ruang tapi kuat. Kuat lebih. So ini adalah gudang Bos Ijan. Nampak tu gambar sul. So acik-acik boleh je datang terus. Nak custom ke? Boleh. Tak ada masalah.